Siapa yang tak dapat tengok sketsa tadi boleh tengok kat YouTube nanti. Kalau jangan sebut. Kalau kita dah post kat YT nanti baru boleh tengok. Kita belum post lagi apa-apa. Kan? Kau tak link kau pay YT dekat sini? Ada, dalam bio aku ada. Kan aku tanya. Kau ni marah-marah lah. Tak ada lah. Benda tu dah. Apa masalah you sekarang ni? Nak marah-marah pasal benda tu dah ada kat dalam. Habis lagi dia cakap, kau tak link kau ya? Ada mak. Kau tanya soalan. Nampak kan? Nampak tak? Yang dia tak check you punya bio. Nampak sangat kan dia tak tengok bio orang. Lepas tu nak cakap kau tak link ke? Benda tu dah link. Yelah, kalau link cakap lah link dah. Aku dah link. Dah simple. Dah. Kenapa kena complicate? Benda yang link tu ada masalah yang benda link tu daripada bertahun-tahun lepas. Sini bukan void deck, aku boleh pakai. Benda tu daripada bertahun lepas. Nolak music. Aku bukan music apa. Suara aku bukan music apa. Tak ada. Sekarang masalahnya bukan pasal aku tanya jadi orang tahu. Jadi orang boleh terus check it out. Ni sekarang siapa book taksi? Tak, bukan aku. Aku tak on call taksi. On call On call saya? Siapa yang panggil? Kau rumah private kat atas ni. Oh, ada rumah private? Ada rumah? Tadi korang tengah gaduh kan? Sambung. Okey. Benda ni daripada 4-5 tahun yang lepas tau. Tak, masalahnya aku tak ada orang tahu. Sejak masalah aku. Sabar, kau sabar. Jangan sampai aku cabut kau punya kaki ni. Mana betul masuk sudut? Dengar, kau dengar. Kau tengah gaduh pun nak sedut. Dengar, diam, korang semua diam. Aku bising, diam. Aku tengah nak cerita. Nampak Dalam ada rumah, ada 6 buah rumah. Nanti kau, itu pasal rumah nanti. Sekarang aku nak cakap dengan dia. Siapa? Engkau. Jangan tanya. Kau jangan tanya aku siapa. Sekarang aku nak bercakap dengan kau. Ini sekarang aku cakap dengan kau. Benda ni, ini Titi ni daripada time aku on, aku dah link. Benda ni aku dah link. Tak, masalahnya ni 3-4 tahun lepas aku dah link. Aku nak kau sampaikan kat diorang yang ada bio tu, ada kau punya YT. Dah. Itu yang aku nak sampaikan. Yang kau nak mengamuk aku. Benda kalau tak sampaikan, diorang boleh tengok daripada bio. Dah nampak daripada bio. Faham? Depan. Okay, sekarang kau berbual lah. Ni dekat sangat. Aku satu hun apa? Satu hun lah. Tak dekat, jadi tak. Ia satu harakat. Tak, harakat jauh sekali. Aku tak apa, kau satu hun tak apa, aku satu rakaat. Bukan rakaat, harakat. Harakat. Hal-kolah tu cakap betul sikit. Hal-kolah. Bukan. Tak ada. Sekarang ni masalahnya, aku bilang viewers yang sepatutnya aku cuma cakap kau ada link tak? Kau faham tak? Kau bilang viewer apa? Bilang aku. Aku bilang kau. Tadi kau tanya aku. Tak, aku tanya kau. Jadi viewers tahu. Kadang-kadang viewers pun tak tengok bio kan. Dia cuma tengok FYP ke apa ni semua. So dia tak masuk ke bio. So aku ni siapa suruh orang tak masuk? Benda tu ada apa kat dalam aku punya bio? Bio. Sama lah. Habis dia tanya viewer apa? Dia tanya viewer. Korang ada masuk, ada tengok tak dalam kita punya. Apa kau tanya dia orang? Tanya aku. Aku tanya kau, so viewer tahu. Kau tanya aku, so viewer tahu. So viewer tahu yang bio kau tu ada YT. Kau punya link. Ada, aku dah ada. Korang tahu tak dia ada YT? Diorang kau diam. Kau jangan jawab, kau diam. Aku nak diorang jawab. Diorang kalau jawab, diam, bukan kau dengar. Diam. Kau tak dengar apa diorang jawab. Kontak. Ada. Nampak? Kau yang tak tengok. So siapa yang tak tengok? Engkau yang tak tengok kan bio aku. Aku cuma sampaikan. Diorang tengok. Tak, masalahnya aku sampaikan. Tak payah sampaikan, diorang tengok. Engkau yang tak, ini mesti aja viral tau. Sekarang aku nak tanya. Jangan share ni viral gaduh Aku nak tahu share. sekarang kau dengan sekarang. Aku jangan sangat nanti kena bi. Oh, kena bi. Tak apa. Kita jangan kat sini, kita kat sini. Tak ada. Kau jangan bawa lari. Kita kat sini. Kau nak kecoh, kita kecoh kat sini. Tak ada. Sekarang ni masalahnya kau tak faham bahasa apa. Yang aku bukan aku. Aku cuma sampaikan aja. Ya, kau sampaikan memang betul. Tapi kau sampaikan memang betul. Kau memang betul sampaikan. Tapi sekarang cara kau sampaikan, kau bilang, kau tanya aku tau. Diorang tahu benda ni. Tak, sekarang masalahnya aku nak sampaikan orang. Korang sabar je. Tak ada sekarang, tak ada. Dia dah salah. Tak ada. Korang tunggu. Tak ada. Sekarang kita settle, okey? Oh, ada lah, Anul. Ada. Gaduh. Sekarang orang pun tak tahu tau. Sekarang cakap kau. Sekarang orang tak tahu tau. Kau dah salah cakap. Tak, sekarang 4-5 tahun. Kita kasi settle lah. 4-5 tahun tau. Sejak 4-5 tahun punya cerita. Sekarang orang tahu tak. Sekarang orang cakap, ada. Kau nampak? Dia kata, ada. Ada lah. Jadi dia tak tahu.
Dia tak tahu, dia pergi tengok lah. Itu pasal aku cakap dengan kau. Aku cuma nak sampaikan kat orang yang kau ni ada. Tadi kau tak cakap macam itu. Kau jangan salah faham. Tadi kau tak cakap Kau dah gitu. salah faham. Tadi kau cakap kau ada bilang dorang tak kau ada tu, ada link. Tak ada. Sekarang kau dengar cakap aku. Okay? Okay guys. Korang saksi aku tadi cakap apa? Kau ada link tak? Kau ada link dia tak kat sini? Dia cakap apa? Dia mengamuk. Dia mengamuk dulu tak? Lepas tu aku tanya korang. Betul tak? Itu satu pertanyaan. Kenapa dia nak kena terasa? Tak, sekarang kau nak terasa asal? Pasal kau tanya aku, aku ada suara. Tak payah, kau tak payah ketik-ketik tak payah tinggi suara asal. Kita berbual baik-baik apa? Okay, aku ada bilang dorang. Tak, betul orang dah orang tak dengar. Aku ada bilang dorang yang aku punya ni ada link. Tapi tak ada. Kau dah salah cakap. Kau cakap dah mengamuk tadi. Lepas tu kau dah tiup aku ajak kawan corner. Sekarang kau dah salah. Orang sampai cakap ada Dia ni satu orang pun tak tahu. Betul tak? Sekarang siapa salah? Kau nak mengaku kau salah ke tidak? So kira kau nak cakap aku salah. Kau nak cakap aku salah. Kau salah lah. Benda ni 45 tahun Syah. Itu 45 tahun yang cerita. Sekarang ni dapat tahun bila? Orang tak hari-hari tengok punya. Kau faham tak? Masalah dorang tak hari-hari tengok. Bukan masalah aku. Bukan masalah aku. Masalah dorang. Apa tak hari-hari tak tengok? Ada. Sekarang ni aku cakap kau terus terang. Kau tengok. Kau tengok. Sekarang kau nampak? Ada dorang cakap ada. Apa yang satu? Ha? Kau tengok. Aku cakap kau salah. Pasal kau dah salah faham. Kau tengok. Orang semua jadi saksi sial. Kau mengamuk-ngamuk. Padahal aku tanya kau satu soalan ni. Kau mengamuk dengan aku. Kau tak happy kita boleh jalan lah. Tak. Okey, kau jalan sana, aku jalan sini lah. Bukan, jalan masuk. Angkat lah. Aku tak nak angkat. Aku Berat. tak nak angkat. Kau berat sangat. Oh. Kau jangan ketawa tau. Ini berbual serius tau. Aku tak nak berbual yang pasal tadi punya cerita tau. Tadi cerita dah habis. Sekarang tadi punya cerita pun. Okay guys, kau diam. Aku berbual dengan orang. Tak ada. Ini kau punya live, tak live. Ini aku punya live. Kau relax. Tak ada, aku nak cakap dengan orang. Kau relax. Biar aku handle orang. Sekarang kau boleh berbual dengan orang tak? Tak, sekarang dia dah buat salah. Okay guys. Kau tepi. Kau jangan tengok kau punya muka. Okay. Guys, korang share ni live. Korang cakap terus terang. Korang share ni live. Aku cakap terus terang pasal apa dia dah salah cakap dengan aku. Lepas tu aku cakap dengan dia kan, aku setakat cakap apa tau. Aku cakap dia, kau ada tak dia punya link dekat situ? Dia mengamuk. Betul tak? Dia mengamuk tak? Benda tu sekarang masalah. Kau 45 tahun je. Kau dah tahu benda ni 45 tahun yang dulu. Kau dah tahu. Bukan, aku kat sini. Ha? Sini. 45 tahun tau yang sudah. Ha? Action take 2 take 1 up. Bukan apa action ni? Tak ada. Sekarang kau punya viewer apa ni? Kau punya viewer ni? Ha? Monyet. Ha? Monyet. Tengok. Sampai diorang panggil kita monyet tau. Memang kurang ajar. Kau memang kurang ajar. Kan kau kurang ajar, kau panggil aku Sebab tu monyet. aku cakap kau perangai kau jangan jadi macam monyet. Tak ada. Sekarang apa? Tak, benda orang cakap benda kita boleh settle, kita settle. Tak, tadi aku dah ajak kau settle. Kau mau mengamuk dengan aku, betul tak? Aku tak mengamuk. Kat live tau. Kat live aku tau. tak Kau buka mengamuk. aib aku kat live tau. Pak mana aku buka aib kau? Tak ada. Kau jangan ketik-ketik lah. Kau Dia ni yang saksi tau. Tadi kau turun naik aku. Tu tadi. Dia tadi kat situ. Tu dekat atas. Tengok guys. Sekarang dia salahkan aku pula lah. Tadi dia dah buat hal macam ni. Even tadi punya sketsa pun sama. Tadi punya sketsa pun banyak orang cakap. Tak ada, kau jangan Aku dah banyak kau tau. dah salah. Aku dah banyak tau. Guys, korang Receive. nampak tadi tak ada. Sekarang tak ada. Sekarang Kau jangan depan sangat. Kau jangan depan sangat. Jangan depan. Biar aku berbual dengan kau live. Tak ada. Kau jangan depan sangat dengan skrin. Aku nak berbual dengan orang. Itu handphone aku. Kau jangan depan sangat. Tak ada. Kau nak kau buat live sendiri. Tak ada. Kau buat live Okay sendiri guys, lah. dia sini cakap tak ada, kau diam lah. Dia sini cakap tau guys. Dia sini cakap korang share ni live. Biar semua ada saksi kat sini, korang share ni live. Tak ada, aku tak happy dengan kau. Share kau salah cakap, share kat situ. Tak ada. Sekarang benda ni aku cakap tadi orang dah WhatsApp aku dah banyak tau. Orang dah WhatsApp aku. Cakap kenapa kau macam gini? Kau punya sketsa lari. Ha? Tak ada apa yang sketsa aku. Sekarang kan dia berbual lain. Sekarang aku cakap pasal kau punya link. Sekarang kau masuk siksa. Aku cakap link dah ada. Tadi kau mengamuk-ngamuk. Aku tak happy pasal kau mengamuk dengan aku. Link dah ada. Tak ada. Aku tadi masuk live. Aku tak masuk kau punya live tau. Aku kat sini aku tengah berbual. Kau mengamuk tau. Aku jangan cakap aku punya link tau. Even tuas link pun dah ada tau. Daripada tuas punya link dah siap, aku punya ni dah ada tau. Kau faham? Dah ada link. Benda tu dah ada.
Jadi apa masalah dia? Kasih sama dia. Tak ada, belum lagi bro, belum lagi. Tak ada. Sekarang masalah ni, aku tanya dia ada link dia ke tak. Dia kat situ kat DP live, dia ngomong aku, ni DP live, betul tak? Tapi dia dah kurang ajar dengan aku, dia pekik-pekik kat depan muka aku, babe. Muka kan, tak ada sekarang kau pekik-pekik depan muka aku apa? Tak ada, sekarang dia banyak ketek-ketek dengan aku Haji. Okey, kau cakap aku apa? Pekik-pekik depan muka kau. Betul. Sekarang aku cakap dengan kau. Bukan. Dekat sini. Second link kau pijak dia. Betul Aku pijak dia. Sekarang ni, ini apa? Batu api apa siang? Biarlah dia orang batu api. Tak ada, sekarang kau punya viewer semua batu api. Sekarang semua orang tengok daripada salah. sekarang punya sistem lain tau. Sekarang punya sistem orang lagi percayakan viewers. Apa viewer nak kita buat tau. Dia nak kita pijak. Kau dah salah. Ini bukan rancangan rancangan ini cheese. bukan Apa ni semua bukan. Ini bukan TikTok challenge nak pijak-pijak bukan lah. Bukan lah. Kau nak kena sedar sikit tau. Korang semua yang dekat dalam sini aku cakap terus terang. Tak ada cara saya ada pekik-pekik kat aku, tak ada cara saya. Apa pula aku? Kau nak pergi mana? Kau jangan angkat dulu, kau angkat sini. Tak ada, sekarang aku berbual dengan kau. Kau tak buat tempat besar je. Tempat besar babe. Aku tak kisah tempat besar, tak besar. Okey, kita kalau nak tunjuk korang tempat besar. Okay guys. Okey, tempat besar kan? Kau cakap tempat besar kan? Kita go lah. Apa? Kita go lah. Tak ada, go sekarang lah. Tak ada, sekarang kena tak ada. Sekarang kena pekik kat aku, kau nak suruh aku go. Kau punya viewer sekarang, kau punya viewer dah banyak support kau. Sekarang aku tak pekik. Kau faham tak? Challenge naik tangga. Kalau otak korang lah challenge balik naik tangga. Betul. Kau ingat apa? Dia fikir kelakar apa? Jangan pekik, aku bisa tang. Bisa tangan. Aku pekik je. Angkat dia campak ke atas, go naik tangga bang. Ngantuk apa sial. Ngantuk buat konten macam ni. Tak ada apa. Kau tolak aku apa sial kau? Aku tak nampak sial. Aku tak baca sial. Tak, masalah kau baca-baca. Lepas tu kau naik atas lah. Apa lagi kat bawah tu? Ada mesej lagi. Takut polis. Bukan pasal takut polis, pasal takut masuk dalam. Ada anak bini nak kasi makan. Aku tak ada takut tu semua. Tu kau punya pasal lah, kau tak takut. Aku takut pula. Kau takut kau kental tu. Memang gua kental habis. Kau kental kau balik lah sekarang. Tak ada, aku tak nak balik. Kau boleh buat apa? Cakap pekik-pekik kat aku lagi ke? Aku pekik angkau sekarang. Kalau kau nak naik lah. Jam. Kurang. Dah MNT ni belum? Kau nak sedut-sedut semua asma ni semua aku tak main lah. Tak ada, kau dah cakap salah. Aku punya orang. Okey, kau diam. Aku tak nak go dengan orang yang ada asma. Lu ada asma kan, lu punya pasal. Tadi kau dah berbual. Kau kasi aku berbual sekarang boleh? Lu nak berbual, lu berbual. Lu punya mulut. Kau kasi aku berbual. Lu nak kasi gua berbual, lu kasi gua berbual dulu. Banyak cakap Asyal. Aku cakap aku nak kasi aku berbual dulu boleh? Gua tak kisah, gua pakai baju hitam, lu pakai baju hijau je. Tak ada, sekarang pun masalah. Baju hitam, baju hijau tak ada masalah apa? Betul tak? Tak ada pasal masalah. Ni pasal masalah orang cakap apa tau. Nanti lu punya muka keluar besok news why. Lu punya muka besok keluar kat mana tahu? Pasal daging lah Syah. Janji ada orang beli pasal daging. Daging lu gua jual. Kau ingat aku apa? Anak ayam apa kan? Tapi lu ingat gua apa? Apa anak surat khabar apa Syah? Okey, sekarang aku nak tanya kau. Kalau aku punya darling, kau punya darling belum? Kau punya darling belum? Tak ada kan? Tak ada kan? Kau nak dia nak sibuk berbual pasal aku punya link. Aku memang tak ada apa? Aku punya link. Aku punya link dia nak berbual pasal aku punya link. Dia punya link sendiri tak ada. Memang aku tak ada link. Okey, terus terang aku tak ada link. Aku tak sepopular dia. Jadi aku tak perlu link apa? Kalau orang ini bukan pasal popular. Bukan pasal popular. Betul kata Cicak. Cak. Tak ada, sekarang kau dah salah. First, kau pekik kat aku. Lepas tu kau tak nak mengaku kesilapan kau. Ada orang cakap, ada kau diam. Aku tengah berbual. Lepas tu kau tak betul nak minta maaf dengan aku. Bila aku tiup kau, sekarang kau nak tunjuk berani depan orang. Berapa orang ni? 91 orang. Kau orang pun tak kuat lah sial. 91 orang. Apa benda ni kurang kat dalam 91 orang? Apa korang buat ni? Korang pun tak kuat lah sial. Kau nak backing dia. Kau nak backing dia. Dia dah salah tau. Dia salah dengan aku. Korang dengar. Ini sekarang aku cakap jujur aku cakap tau. Ini sekarang ini. Lu perangai tak mau macam gini. Lu nak berbual kau kasi korang berbual habis. Lu tadi dah berbual apa? Belum. Korang nampak tak? Belum. Tadi dah cakap apa? Kasih dia berbual. Kasih dia berbual dulu kan. Aku dah kasih tau dia berbual. Aku dah kasih kau berbual. Tapi aku minta nak berbual. Kau diam lah. Lu duduk one corner. Lu sedut lu punya tu. Sok yang sedut. Lu betul apa? Lu betul nak angkat apa? Kau tak kisah kau boleh angkat lu. Aku tak nak angkat. Betul kata Cicak. Aku tak nak angkat. Pasal sekarang apa? Bukan aku punya silap. Dekat 90 punya. Kau punya viewers dekat 90. Bukan aku punya silap guys. Ini bukan silap aku Ada link pun tak kuat lah sial. Tak kuat kalau tak ada orang ikut lah. Kau tak perlu diorang ikut Jack. Aku tak perlu diorang ikut.
Aku perlukan dorang support je. Sekarang orang support tak? Tak ada. Dorang support in tengok Tak ada. pun dah cukup. Orang jawab. Lu jangan sibuk. Lu jangan sibuk. Lu beri kat salam. dalam. Orang beri salam. Waalaikumsalam ah Poppy. Ha. Tak apa. Tak ada. Dorang beri salam. Tak ada sekarang kau dah buat salah dengan aku. First kau pakai kat aku setakat tanya pasal link je. Tengok dia repeat Kau lagi tanya, guys. Dia repeat lagi tau. Benda ni dia repeat lagi tau. Sekarang nak tengok kita pecah apa? Kalau kau nak tengok kita pecah, terus terang main cakap lah. Cakap 90 tak ada benda lah. Saya aku nak pecah dengan dia. Okey, sekarang kau dah berbual Dah berbual Kau nak berbual? Kau duduk Kau duduk sana diam. Kenapa pula aku duduk? Kau duduk diam dah kasi aku berbual. Guys. Dia Tak ada. Belum. Kau jangan nak tambah-tambah. Apa? Ha? Apa? Sekat slipper je. Betul lah. Ini Sekat slipper je kau kuat. akal aku punya crop ni dah pecah tau. Kalau crop ni tak pecah, muka dia pecah. Aku cakap betul lah. Ha? Itu je paling kuat. Ha? Sial apa benda lah sial. Korang punya viewer, kau punya viewer pun tak ada benda lah sial. Ha? Tak payah benda jauh. Penat. Ini sekarang dah ada meeting point 3 tau. Tak ada. Sekarang ni aku tak terus terang tau Dia dah salah. First dia dah cakap dengan aku. Aku tak masuk live dia tau. Aku kat belakang aku setakat tanya dia tau. Aku tanya tak. Lepas tu dia mengamuk-ngamuk. Dah mengamuk-ngamuk tak pasal. Lepas tu aku cakap dia okey lah. Tak puas hati kita berbual lah. Dia berbual dah pekik-pekik lagi. Habis salah aku apa aku mengamuk. Dah berbual. Ha? Sekarang masalahnya dia bertadi. Dia pekik kat aku tau. Bukan aku pekik kat dia tau. Nampak cicak pun cakap betul lah. Kau dah salah, kau mengaku salah. Kau Okey. angkat paiseh sudah lah kat sini. Kau dengar. Sekarang kau dah Dah berbual berbual belum? belum? Dah berbual belum? Kasih aku cang Asia berbual. Kau berbual pepot. Pasal kau dah salah kau tak nak mengaku. Kau kalahkan anak aku punya van lah. tak ada lah. Apa kena mana nak kau punya van dengan aku sial? Dia asyik hon apa sama kan. Kau dengan Honda sama juga. Dia horn pasal dia nak ni ke tepi. Jadi kau dengar aku punya berbual. Okey, kau cakap aku pekik kat kau, betul? Betul. Ha. Kau tanya lepas tu aku pekik kat kau, betul? Tak lah, sekarang ada orang berbual. Please guys, gaduh. Kira ni betul. Aku berbual Siapa salah layan, tu? Tak ada, sekarang dia dah salah. Okey, aku fact korang viewer dia. Okey, ni Raif Reka official ni dia punya account. Aku punya account lain. Okey. Ni aku cakap terus terang. Dia dah cakap salah. Dia pekik kat aku. Aku boleh terima. Lepas tu aku cakap dengan dia berbual baik-baik. Dia pekik-pekik dengan aku pada tadi tau. Aku relax, aku steady je tau. Ha? Aku ajak dia cio, dia tak nak. Lepas tu apa? Aku suruh pok paiseh dia tak nak. Dia dah salah. Kau ingat kau perempuan apa nak suruh cium-cium kau? Cio lah, saya cio gaduh lah, bukan cium. Aku nak, kalau nak angkat sekarang aku angkat dia rasio. Tapi dia tak nak, dia buat live aku cakap, aku tak nak angkat. Kau tengok, salah aku apa? Okey, kau dah habis berbual belum? Belum? Okey, aku steady. Lu steady, lu duduk ah. Lu duduk dulu, lu tenangkan lu punya otak, lu tenangkan lu punya hidung yang tersumbat tu. Ada hati. Ada hati, orang cakap apa tau? Ada hati nak angkat, nak suruh aku angkat dengan dia, ada hati tau. Tapi dia member sekarang ni. Kau tengok. Kau tengok, kenapa tak? Dia cakap lagi tau. Padahal aku dah diam tau. Aku ajak dia tau sekarang. Orang okey, korang jawab. Dia kasih aku berbual. Korang jawab. Dia kasih aku berbual ke tak kasih aku berbual? Tak ada masalah ni, dia dah salah dengan Dia kasih aku berbual ke tak kasih aku berbual? Aku tak mau pop paiseh. Sekarang ni Raif Reka official punya live tau Aku cakap dengan kau tau. Kau steady bila steady punya tau. Kau angkat dia tak mau. Dia kata apa tak mau. Sekarang kau nak angkat dia tak mau. Dia dah pekik kat muka banyak kali tau. Ha? Sekarang siapa salah? Kau tanya lah bapak kau. Apa kau main bapak-bapak sia? Habis dua apa? Adik. Kau apa? Bapak-bapak apa? Siapa yang tanya kau bapak aku? Talk only, no action. You shut up Kau asal kau nak marah dia? Snapdragon apa? Asal kau nak marah dia? Asal aku tak boleh marah. Asal kau nak marah dia? Asal aku tak boleh marah. Sekarang kau relax, kasih aku berbual dulu. Kau berbual. Okey, kau dengar dia kasih aku berbual Aku berbual. Kau orang tengok nanti lagi sekejap mesti datang. Dia ada hati. Orang cakap ada apa tahu orang cakap nak konon nak kasih tak ada sekarang tak ada sekarang ni benda satu benda aku suruh lepok paiseh. Dia cakap pasal aku suruh hidung siapa cerita saja ni. Ni apa cerita sial? Sekarang dia suruh aku berbual angkat paiseh pasal apa? Pekik kat kau. Betul lah kau pekik aku sial. Kau pekik aku dulu sial. Aku pekik kat kau. Kau pekik kat aku apa? Kira kan sekarang kau tak boleh terima lah orang pekik kat kau. Tak boleh lah. Pasal apa kau pekik kat aku tak ada cara sial. Kau pekik aku direct kat muka sial. Sorry sikit aku tak ada pekik macam gini lah. Aku tak ada pekik macam tak itu. ada. Kau dia pekik kat aku tadi. Korang nampak Ni kalau replay live korang nampak dia pekik kat depan muka aku. Korang siap. Member tak boleh terima guys. Member tak boleh terima tau. Member tak boleh terima. Aku pekik dia tak boleh terima. Kirakan apa tau?
Dia dah, orang cakap apa tau, dah tua-tua masih nak menyudut kat hidung. Jangan tak ada. pasal. Kau sekarang berbual benda personal aku pasal. Jangan berbual orang cakap apa tau. Tak ada. Ni benda legal lah. Tak ada benda haram lah. Jangan nak aku sudut pasal lah. resdung Lu lah. kalau ada asma, lu jangan sudut-sudut kat hidung. Tak kena mana dengan lu. Jangan sudut-sudut. Lu jangan sudut-sudut kat Tak hidung. ada. Sekarang ni dia sekarang ni nak start berbual dengan aku tau Nak cakap Tak ada. pasal Sekarang aku dia dah cakap start muka berbual dengan kau. aku. Aku tak ada pekik kat muka kau. Kau pekik. Aku tak ada pekik lah sial. Aku tak ada pekik. Tak ada. Sekarang dah macam adik-adik je. Aku ajak fight tak mau sial. Gua aku masih tahu lagi, aku masih waras lagi. Banyak apa? Orang-orang bodoh je, orang cakap orang bodoh je. Nak cari pasal dengan orang dalam ni, lepas tu apa nak cari gaduh dengan aku macam gini. Kau faham tak? Tak adalah kau faham tak? berbual dengan kau punya viewer apa, kau punya live apa. Kau tu kenapa aku tak nak buka live? Pasal aku tak nak aibkan member lah sial. Kau tak nak aibkan aku, kau punya pasal lah. Aku tak minta apa sekarang. Ini pasal tadi aku buka live, pasal kau yang cakap apa buka live. Kau cakap buka live kan tadi? Tak ada. Kau cakap buka live kan tadi? Memang aku suka buka live, tapi kau dah ada pekik kat aku sial. Aku tak pekik. Masalahnya sekarang aku tak pekik kat kau. Kau faham tak? Kau faham tak faham? Kasih Jan apa sial. Dah. Kau jangan baca, Ulang lagi. Dah. Kau jangan baca. Tak ada, asal aku tak boleh baca. Settle lah cepat-cepat. Tak ada, sekarang kau punya ni tak nak settle dengan aku. Betul tak? Benda boleh berbual. Tak ada. Sekarang Ada sekarang kau punya sekarang lah. you dengar, sekarang bila masa I pekik kat dia, I tak ada pekik kat dia tau sekarang. Dua-dua sama-sama apa pekik. Daripada kat konten sana tau tadi. Daripada kat konten sana tadi, dia dah berbual-bual, lepas tu apa? Habis sekarang, lepas tu bila Pak dia tanya macam ni, Gaduh-gaduh baca. Tanya, baca I komen. tanya je. Gaduh-gaduh baca komen pasal. tanya pasal Settle link. lah dulu. Dia nak tanya pasal link. Bila Pak dah cakap pasal link, dia tak boleh jawab. Tak ada, masalahnya kau pekik aku apa? Kau pekik aku tak? Aku Kau mengaku tak mengaku? Kau nak mengaku tak mengaku? Kau nak Aku pekik dengan kau kau. paisi je. Aku pekik dengan kau. Macam gitu biar pekik kau cakap aku pekik. Lu tak gentle, Jack. Lu tak gentle tau. Tak ada lah sial. Apa sial? Apa? Habis ke belakang. Betul lah. Baru kasih ke belakang leceh lah. Tak apa, aku tak risau. Benda boleh berbual. Tak ada. Dia tadi sama budak-budak. Kanak-kanak Rebina ni apa pasal? Tak ada. Tak apa, kau macam gini punya orang kan. Kau macam gini punya orang. Kau pandang lu brother lah. Kau kasih lu sikit je lah sial. Kalau kau nak pandang lu brother, sekarang kau kasih lu kicap lah sial. Aku tak nak kan aku cakap kan. Aku tak nak orang cakap apa tau. Depan-depan aku punya live. Masih lah kau masih menjeje kat dalam. Depan-depan aku punya live kau nak tunjuk macam gini lah kan. Aku tak kisah. Tapi tak apa lah. Apa yang tak apa sial kau? Baru kena angkat sikit je apa? Kau kata aku pandang kau berada, kau cakap sikit je lah sial. Tak, yang kau pun satu. Yang jalan tangan apa pasal? Dia tak faham bahasa sial. Aku cakap dengan dia, Pok Paisi sudah lah. Cerita dah habis. Member tak nak sokit. Kau tak nak mengalah, dia tak nak mengalah. Habis siapa mengalah? Habis Aku. apa? Kaki jalan lah. Tu macam cara lah. Dah gaduh-gaduh, dah pekik-pekik, lepas tu kaki Ini jalan. live, aku punya live tau. Tak ada sekarang masalah kau punya live ke tak kau punya live. Inilah aku punya live Kalau tau. sekarang masalahnya Kalau kau tak suka, kau kalau pekik kat aku Kalau kau punya kau tak live, suka, aku pun tak boleh terima sial. kalau aku pekik dengan Tak ada. kau, kalau Terus kau terang, tak tak boleh ada, tak terima, ada. tak. Kalau ada. kau tak boleh terima, kau jalan. Tak ada, sekarang simple aku tanya korang kalau aku Kalau buat aku live, tak boleh terima, pekik aku kat jalan. dia, aku punya live, apa korang punya perasaan? Betul tak? Apa korang punya perasaan? Korang fikir sial. Aku baru kasih sikit je tau pasal aku pandang member dah sial. Ya, lepas tu tinggalkan lu orang semua tersidai macam ini. Baru kena sikit sial dengan gua. Apa cerita sial? Betul tak? Tu tak ada cara lah boh. Tak ada, kau nak berbual lah kau punya viewer. Tak ada, kau tak hadap lu punya viewer. Dah. Minum dulu. Tunjukkan diri. Minum dulu. Jalan. Kurang ni. Kita baik-baik buat konten, lepas tu jadi gaduh gini. Tak ada lah. Kalau dia tak boleh terima dengan orang punya teguran, Kau cakap lagi lah, kau cakap kau menjadi lagi lah kau punya live. salah ke guys? Air share lah. Apa nak share dengan dia? Dia mana faham perasaan orang ni. Kita perasaan dia sendiri. Tak ada share lah. Kian senang lah. Kau cakap gitu je lah. Kian berapa tahun yang lepas, benda dah habis. Lepas tu sekarang jadi benda yang baru, kau tak boleh terima lah.
Aku pekik dengan kau macam ni, kau tak boleh terima lah kira kan. Tak ada lah, pasal kau nak kena pasal kau pekik depan viewer. Kalau betul orang cakap apa tau. Kalau kau betul member, orang cakap member dengan member kena tegur, kena pekik, tak ada apa-apa tau, tak ada ambil hati punya. Ini kau pasal ambil hati ke? Kalau kau punya hati dah tua-tua hati kau jadi hati macam hati kutu. Puas hati. Kaldu. Nak cakap yang betul, hati kaldu. Aku boleh suka hati kutu, aku boleh pasal lah. Kutu punya hati lagi kecil apa, itu hati kau. Kau punya hati macam gitu. Faham tak? Kau jangan pekik-pekik lah. Orang ada aku kawan, aku takkan jalan tangan dia tau. Kalau kau nak jalan tangan dengan aku macam tadi, kau nak kasih, biar kasih betul-betul Jack. Lu jangan kasih orang cakap apa tau, anak-anak siku punya kau kasih. Tak ada. Aku pandang kau berada lebih pasal. Aku kena sikit je lah sial. Aku pandang kau berada lebih pasal lah. Kalau aku tak pandang kau berada, aku dah kasih kau lagi teruk lah sial. Kalau aku tak pandang kau berada hari ni, kau mesti aku kasih kicap ni. Aku tak cakap aku kuat, aku tak cakap aku gangster, tak. Pasal kau nak kena fikir pakai peluang tak kau. Kau pekik kat aku kat live. Lepas tu depan bini aku. Apa maruah aku sial? Kau taruh maruah aku kat mana sial? Kau pijak-pijak sial diri aku. Berapa tahun ni lepas cerita aku dah boleh maafkan, di tahun ni aku tak boleh maafkan lagi sial. Kau dah banyak sial buat salah dengan aku pendam sial. Kau tahu tak? Kau yang tadi ketik kau. Tengok guys. Orang kalau dah tak boleh terima, orang cakap apa tau, dah tak boleh terima aku punya perbualan, 4-5 tahun punya cerita pun dah keluarkan. Kau ingat apa sial? Kau ingat apa? Masa kau suka apa? Kau suka apa diorang macam gini tengok? Musibat. Kau tengok macam gini? Kau suka diorang suka macam gini? Kau suka? Tak ada, kau yang buat perangai. Lepas tu apa? Nanti tahu-tahu nanti besok keluar muka kau kat depan lah. Kira-kira macam gitu lah. Ya, muka aku muka sok rabal. Kau dah pekik kat orang. Kau cakap apa? Aku tanya kau pasal link je. Kau dah pekik kat aku ni macam. Betul lah, aku cakap link aku dah ada. Aku cakap link aku dah ada. Apa lagi yang kau nak? Link aku dah ada. Orang masalahnya. Masalah guys. Kau nak cerita penuh very simple lah. Aku tanya dekat bio kau ada link tak? Dia pekik kat aku macam anjing. Dia kata apa tau? Dia kata apa tau? Ada kat dalam apa? Kau tak tengok apa ni? Apa ni? Aku tanya. Bukan pasal aku tak tengok. Aku nak memberitahu pada orang-orang kat sini semua yang dia ada link kat dalam situ. So orang semua boleh masuk tengok. Masalahnya sekarang kau tak ada link. Tak ada masalahnya. Kalau kau cakap dia berada, asal kau taruh tangan? Pasal dia tak faham bahasa. Dia tak habis-habis. Dia ketik. Lepas tu aku dah jalan tangan, baru nak berbual baik-baik macam ni. Tak ada. Sekarang at least kau tanya aku macam gitu. Kau tanya diorang tau, sama ada diorang ada nampak tak aku punya link kat dalam sini. Aku dah cakap benda tu ada. Kalau kau betul member aku, kau dah tahu aku ada link kat dalam. Kau tak perlu nak tanya aku ada link ke tak ada link. Kau faham ke tak faham? Stress aku lah. Tadi dah okey buat ni. Okey lah, memang kita buat this week punya pasal kita baru balik holiday, all this thing. And then tak penat tau, you faham tak? Penat. Orang lain tak kerja. Aku penat tau. Aku pun penat, kau pun penat kan? Habis kau nak cakap pasal penat buat apa? Sama-sama penat apa? Aku sanggup saya datang sini saya. Aku tak pernah pergi sana lah. Aku tak pernah pergi tempat kau. Tak pernah menghadap yang duli maha kuasa lah. Tak pernah lah. Tak pernah. Ya ampun tuanku. Ampun tuanku. Tak ada, kalau kau nak jalan kita jalan sekarang lah. Apa? Kau nak jalan apa? Aku rukuk masih on. Kau boleh sabar? Mahal asyik rukuk. Orang kental macam ni, orang kental. Ya, nak cakap kental, cakap asyik rukuk mahal asyik. Aku pakai je. Kau pakai daun beli ni. Tak apa, kalau kau nak, kalau nak, aku tak apa. Aku tak kisah. Akaun aku kena B pun aku tak kisah. Aku boleh buka akaun baru, aku cakap. Kau nak jalan, kita jalan lah. Kau nak jalan, kita jalan. Asal kau diam? Aku berbual dengan kau, sial aku. Aku berbual dengan kau, asal kau diam? Tak ada. Aku marah berbual dengan kau. Kau banyak pekik-pekik. Aku marah. Okey. Aku tak nak pekik-pekik sangat tau. Aku dah offer tau. Dia ingat apa? Dia punya tinggi je apa. Cepat dah. Kau habiskan lah. Habiskan rokok kau cepat. Sudahlah, kurang ni. Buat baik-baik sudahlah. Kau tadi ketik-ketik aku apa? Kau dah ada sebiji ke tak puas hati lagi apa? Cepat lah. Kalau nak jalan, kita jalan. Dah habis lah, rokok dah habis kan? Jalan lah. Tak ada lah, Sial. Oi, dah lah. Dah lah. Sial lah kau.